Berbekal 40 saat lagi untuk news. Okey, 9.30. Masya Allah ke bawah. Sekarang ni pukul 9.27. Aku baru perasan yang 9.30 ada high news impact unemployment claim. So dekat H1 ada engulfing buy. M5 smaller time frame aku nampak ada engulfing buy lagi. So ini salah satu confirmation aku untuk aku entry buy. Dah 9.29. Aku tambah layer Aku entry je. Berbekal 40 saat lagi untuk news. Okey, 9.30. Masya Allah ke bawah. Ini basic perangai unemployment claim kalau korang nak tahu. Kejap lagi percaya cakap aku, confirm dia pacak. Percayalah cakap aku. Account aku 6k USD, aku entry lot 0.02 still boleh MC Tengok aku yang account 6000 pun aku entry 0.02 je. Engkau account 60 engkau entry 0.2. Tak mana logiknya kat situ. Aku percaya ini spike je. Kalau korang nak tahu news unemployment claim ni, kau ingat sampai bila-bila. Perangai dia sumpah macam perempuan. Dia merajuk dulu, dia spike dulu, dia bagi kau sakit hati dulu apa semua. Kau dah pujuk dia slow-slow. Kejap lagi dia fly lah, aku tunggu jap. Okay, aku dah settle layer, aku tak nak layer dah. Kejap lagi kalau aku layer lagi ke bawah, padam account aku. Finally 90 pip. Bagi aku close out jap, Dah settle unemployment claim. Masih unbeatable. Tak adalah unbeatable. Tadi dia punya floating buat aku berpeluh ke yang paling penting account aku tadi dah flip. Next news, kita live trade Bulan puasa ni petang dengan malam aku akan live trade setiap hari sampai bulan puasa. Macam mana korang nak join? Macam mana korang nak live trade news setiap kali dengan aku? Korang standby kat profile aku. Lepas tu korang jangan lupa link kat bio aku, tekan 3 titik open browser. Korang standby dalam tu sebab nanti ada program best sempena Hari Raya nanti. Aku nak mission aku adalah semua orang kaya Hari Raya pertama.